Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton podcast kita pada hari ini di Minggu Keselamatan Pesakit HCTM 2025 di mana tema kita pada tahun ini ialah penjagaan selamat untuk setiap bayi baru lahir dan setiap kanak-kanak. Saya Jururawat Telatin Nur Jazlin binti Muhammad Jaham dari Pusat Reproduktif ARC HCTM UKM akan menemani anda sebagai moderator pada hari ini. Topik hari ini saya rasakan agak dekat di hati semua orang iaitu tentang keselamatan bayi di mana kita akan membincangkan hospital keselamatan sepanjang berada di ward dan apa yang perlu dilakukan di dalam hospital dan selepas discharge daripada rumah. Okey, tetamu kita pada hari ini tak lain dan tak bukan seorang tetamu yang sangat istimewa, pakar yang sangat berpengalaman dalam penjagaan bayi Dr. Wan Nurul Huda binti Wan Muhammad Zain, Ketua Unit Rawatan Rapi Intensif Neonatal HCTM UKM. Apa khabar Doktor? Selamat datang ke podcast kita pada hari ini. Alhamdulillah sihat. Terima kasih menjemput saya hari ini, Jaz. Okey, mungkin doktor boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang doktor? Saya Dr. Wan Nurul Huda. Saya perunding pakar perunding neonatologi yang kini berkhidmat di Hospital Chancellor Tuanku Mukris dan juga Hospital Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani, Hospital Kanak-kanak UKM. Okey doktor, bila kita sebut tentang keselamatan pesakit ni kan doktor, mungkin ramai yang pernah dengar tentang kod blue, pink code, kod pink, red alert, tapi bila di kawasan hospital ni ada satu lagi kod, kita panggil amber code. Tapi tak semua tahu sebenarnya apa sebenarnya amber code ni. Boleh tak doktor ceritakan secara ringkas apa itu amber code dan apa yang berlaku bila ianya diaktifkan di hospital? Okey, amber code ni adalah kod kecemasan yang diaktifkan apabila berlaku kehilangan bayi ataupun bayi tidak berada di tempat yang sepatutnya, sama ada di NICU ataupun di ward postnatal. Dan dia diaktifkan oleh mana-mana kaki tangan perubatan yang mendapati terdapat bayi yang hilang, bagi bertujuan untuk mengesan bayi tersebut dengan kadar yang segera. Betul. Okey, so bila kod ni diaktifkan doktor, boleh tak doktor terangkan apa tindakan keselamatan yang diambil serta-merta bila kaki tangan hospital aktifkan amber code ni? Okey, untuk mengaktifkan kod keselamatan amber code, kaki tangan hospital perlu menelefon unit keselamatan di HCTM di extension 5090 dan seterusnya kaki tangan ward perlu memastikan ward jalan tutup, jalan keluar masuk ward tersebut ditutup. Dan memaklumkan kepada pengurus, ketua jururawat, doktor-doktor yang terlibat dan juga pegawai insiden berkenaan kes ini. Dan selepas itu pencarian bayi akan dimulakan dan kita akan melalankan juga head count untuk mengira jumlah bayi yang terdapat di dalam ward tersebut, contohnya di NICU. Dan pada masa yang sama akan ada seorang kaki tangan yang akan menenangkan ibu kepada bayi yang terlibat sekiranya ibu itu tersebut berada di dalam ward NICU dan akan mengambil maklumat tentang ciri-ciri bayi, contohnya warna kulit, warna rambut dan juga pakaian terakhir bayi, kain balut bayi dan siapa yang terakhir berada bersama bayi pada ketika bayi last dijumpai di ward tersebut. So maklumat ini penting untuk disalurkan kepada unit keselamatan dan juga sekiranya polis terlibat, kita akan menggunakan maklumat-maklumat ni semualah. Betul. So
semasa Amber Code ni, untuk diringkaskan, semua staf terlibatlah, merangkumi jururawat, pegawai keselamatan, doktor, ketua jururawat. Ya, betul. Betul. So kita staff-staff memang akan didedahkan dengan drill-drill Amber Code ni dari semasa ke semasa. Ya, ya. Okey. So doktor, bila berlakunya Amber Code ni, sebenarnya kita nak elak daripada benda ni, penculikan ni berlaku, kehilangan bayi ni berlaku. So KKM sebenarnya dah gariskan panduan yang ketat untuk proses tagging, penggunaan pas lawatan dan sehinggalah prosedur discharge bayi. So soalan saya, apakah langkah pencegahan yang boleh diambil setiap hari di HCTM untuk pastikan bayi selamat? Bukan sahaja dari kehilangan tapi juga dari segi pertukaran bayi yang sekarang ni kita ada je kes pernah berlaku akibat kecuaian, dan macam mana kita nak cegah daripada kes-kes ini boleh berulang. Sebenarnya di HCTM sendiri dah ada garis panduan ya untuk memastikan bayi tidak tertukar ataupun hilang ya. Betul. Semasa berada di dalam ward. So proses ini bermula daripada di dalam bilik Dewan Kelahiran tu sendiri, di mana bayi akan di-tag ya dengan tag nama yang mengandungi maklumat ibu dan juga maklumat bayi, contohnya jantina, berat badan dan juga tarikh kelahiran ya bayi. Dan selain daripada tagging ya nama, kita juga ada langkah-langkah lain, iaitu waktu melawat yang tetap untuk setiap ward. Contohnya di NICU, waktu melawat itu ditetapkan pada 12.30 sehingga ke 2 petang, dan petang sekali lagi pada pukul 4.30 sehingga pukul 7, dan hanya ibu bapa sahaja yang boleh melawat bayi mereka ya. Dan sebelum lawatan dibuat, ibu bapa perlu mengambil ya pas lawatan ya di pos keselamatan yang terdapat berhampiran dengan ward postnatal dan juga NICU itu. Okey, so sebenarnya kita bukan saja-sajalah tak nak bagi ibu bapa ni melawat, maksudnya ikut peraturan yang ditetapkan oleh hospital, terutama sekali di intensive unit macam NICU dan ward-ward postnatal yang ada bayi. Kita perlu lakukan keselamatan yang ketat untuk elak kes-kes penculikan bayi ni kan doktor? Ya, betul. Okey. Dan tujuan untuk kita menghadkan juga kemasukan pelawat adalah untuk mengelakkan berlakunya infection ya, untuk mengurangkan risiko infection antara pelawat dan juga pesakit ya, iaitu bayi lah. Oleh itu di NSU hanya ibu bapa saja yang boleh melawat anak mereka. Okey, faham. Sepatutnya orang awam dia sama-sama faham dan bagi kerjasama bila melawat area-area yang agak sensitif macam ni, terutama sekali melibatkan bayi-bayi yang imun yang masih rendah. So kita lakukan keselamatan yang ketat ni untuk memprotect anak kita jugalah, bukan sahaja dari segi keselamatan tetapi untuk mengelakkan penyakit berjangkit juga kan. Ya, okey, bagaimana pula dengan peranan ibu bapa? Apa yang mereka perlu tahu semasa di ward supaya proses keselamatan ni berjalan dengan lancar? Kalau ibu bapa, satu bila kita dah ada waktu melawat ya, jadi kita mengharapkan ibu bapa mengikutlah ya waktu melawat bayi mereka supaya kita boleh pantau keluar masuk pelawat di dalam ward tersebut. Di samping itu juga ibu sekiranya ya kita memang menggalakkan
kalau di postnatal ward ya, Mm-mm. ibu bersama-sama dengan bayi ya, ataupun istilah ni kita panggil rooming in ya. Betul. Jadi salah satu tujuan rooming in ni ialah untuk memudahkan penyusuan bayi. Dan di samping itu ya, ibu sendiri boleh memantau keberadaan bayi ya di dalam ward ya. Dan sekiranya ibu perlu ke tandas ataupun perlu ke tempat-tempat lain ya, ibu boleh memaklumkan kepada jururawat yang bertugas supaya jururawat boleh mengambil alih tugasan memantau bayi tersebut. Okey, faham. Dan lebih selamat lagi sekiranya bayi itu dapat diletakkan di bilik nursery di dalam ward postnatal ya, di mana sekarang ni kita sudah ada pintu ISS ya. Jadi hanya kaki tangan perubatan yang ward tersebut yang mempunyai access card sahaja yang boleh memasuki nursery di dalam bilik di dalam ward postnatal itu. Okey, so sebenarnya ibu bapa pun main peranan lah. Ya, Terutama betul. sekali ibu di ward. Saya ringkaskanlah, mungkin doktor kalau ibu rasa mau pergi ke tandas dan memakan masa, mungkin boleh minta bantuan jururawat untuk tengok-tengokkan anak. Okey, so kalau keselamatan ni dia sangat topik yang sangat luas. Bukan sahaja pasal untuk kita elak pertukaran bayi, penculikan bayi, tetapi juga keselamatan semasa menyusu bersama ibu dan keselamatan di ward itu sendiri secara fizikalnya. Okey, kadang-kadang ibu yang baru balik daripada labour room letih, menyusu anak, apa pandangan doktor, langkah-langkah yang ibu ni boleh ambil untuk elak kejadian bayi jatuh dan kadang-kadang ibu ni dia micro sleep, doktor. Dia tengah menyusu anak, tiba-tiba dia tak perasan, dia terlelap, dia terlepas anak dia daripada rangkulan. Okey, sebenarnya benda-benda ni semua boleh dicegah, dan apa pandangan doktor tentang perkara ni? Ya, benda ni memang pernah berlaku ya, di mana-mana hospital pun perkara ini pernah berlaku sebab ibu lepas bersalin memang mereka penat, ada yang sudah tumpah darah ya, jadi mereka mungkin ada tanda-tanda kekurangan darah ya. Jadinya saranan kami adalah dengan bantuan jururawat ya, penyusuan bayi itu perlu dilakukan dengan bantuan jururawat. Seelok-eloknya ibunya duduk duduk, dan kalau berada di atas katil itu, railing katil itu diangkatlah. Walaupun terdapat sedikit ruang ya untuk bayi jatuh di situ, tapi dengan railing yang diangkat dan mungkin meletakkan bantal ya di sisi, risiko itu sedikit kurang ya. Dan jururawat yang bertugas juga perlu sentiasa memantau ya bayi-bayi, ibu-ibu yang kelihatan penat ya selepas kelahiran ni, terutamanya ketika penyusuan anak. Jadi mungkin jururawat perlu datang secara berkala ketika penyusuan anak, ketika ibu menyusu. Betul tu. Saya rasa bukan sahaja ibu perlu main peranan, jururawat yang bertugas pun perlu detect ibu-ibu yang memang berisiko. Contohnya nampak ibu tu penat ataupun baru lepas dapat sedation, contoh Pethidine. Kita tahu kesan ubat tu memang akan mengantuk untuk jangka masa yang lama. So kita dapat detect ibu-ibu macam ni, kita akan bantu dan pantau lebih lah semasa ibu ni menyusu. Okay, mungkin kejadian bayi jatuh semua ni mungkin boleh dielakkan lah. Okay, alright. Sekarang kita beralih ke segmen seterusnya, di mana fasa peralihan bayi daripada hospital ke rumah. Mungkin perlu ada kesinambungan dari segi penjagaan keselamatan yang perlu diambil tahu oleh ibu bapa. Kemudian kita beralih ke fasa rumah sebab menurut buklet Make It Safe for Kids daripada Persatuan Pediatrik Malaysia, doktor, kecederaan adalah salah satu punca utama kematian kanak-kanak bawah 14 tahun di Malaysia. Jadi doktor, apa kesilapan yang paling biasa doktor tengok tanpa ibu bersedar
yang membahayakan keselamatan bayi mereka di rumah. Mungkin doktor boleh sentuh sedikitlah fasa peralihan daripada hospital dengan keselamatan di rumah, apa yang ibu bapa perlu lakukan. So langkah keselamatan yang pertama perlu dibuat adalah sejurus saja bayi itu dibawa keluar daripada hospital ya. So sekiranya bayi dibawa pulang melalui menggunakan kereta, so bayi perlulah diletakkan di dalam kasit ya yang bersesuaian dengan umur mereka. So apa yang disarankan oleh pakar-pakar ialah kasit yang rear facing. Rear facing maksudnya yang menghadap ke belakang ya, sebab kasit yang sebegini sekiranya berlaku kemalangan, kecederaan pada otak, leher dan tulang belakang dapat dikurangkan ya. Jadinya bila sampai di rumah, perkara yang penting sekali ialah sebab bayi ni dia akan tidur ya 17 hingga 20 jam dalam sehari. Jadi kita kena pastikan tempat tidur bayi itu adalah tempat yang selamat. Ya. Jadi apa yang kita cuba elakkan adalah co-sleeping ya, sama ada dengan ibu, ayah ataupun dengan adik-beradik yang lain. Jadi ibu ayah perlu sediakan tempat tidur yang boleh bersambung ya, tapi di atas permukaan yang berlainan ya. Contohnya ada crib ataupun cot yang boleh bersambung dengan katil tu sendiri ya. Dan tilam untuk bayi ya, mestilah tidak terlampau lembik ya, dan sedikit-sedikit keras, dan elakkan ada barang-barang lain ya. Kadang ibu-ibu ni dia excited ya bila dapat anak-anak, jadinya ada bantal, ada soft toys, ada cot bumper. Jadinya semua ini perlu dielakkan, dielakkan ya. Yang perlu ada hanyalah tilam yang tutup dengan fitted sheet ya. Dan di samping itu ibu-ibu mesti memastikan yang bayi tidur dalam keadaan terlentang. Kan doktor? Ya, jadi ini untuk mengurangkan risiko sudden infant death syndrome ya. Ya, ramai kadang-kadang saya perasan ibu bapa ni dia suka tidurkan anak dia meniarap. Ya, sebab betul. Kadang-kadang bayi ni dia tidur lama dalam posisi macam tu. Ya, betul. Tapi sebenarnya bahayalah. Ya. Sebab kepala bayi adalah lebih berat. Dan lebih besar dan lebih berat, dan otot leher bayi itu masih lemah ya. So sekiranya posisi kepala tu tidak betul, dia boleh menutup saluran pernafasan dan bayi mungkin tidak kuat lagi untuk mengangkat kepala untuk membetulkan posisi kepala mereka ya, dan ini menyebabkan risiko SIDS lah. Okey. So yang tu yang paling kerap berlaku kadang-kadang kat taska pun kan, kita tengok kes-kes bayi tiba-tiba meninggal time tidur. Ya, betul. So kalau boleh ibu bapa elakkan tidurkan bayi kita dalam keadaan menelentang. Meniarap. Meniarap. Kena menelentang. Ya, betul. Kena terlentang. Okey, selain daripada tu kadang-kadang ada pattern ibu bapa ni suka menyusukan anak, lepas tu dia sendal bantal dekat botol, lepas tu dia tinggal. Lepas tu anak tu pun nyonya tidur. Sebenarnya benda tu boleh tak doktor? Itu memang sangat bahayalah ya. Sebab ada risiko untuk bayi tercekik ya, ataupun tersedak susu ya, tersedak susu lah ketika penyusuan tu berlaku, dan ibu bapa tidak memegang botol tu sendiri. Jadinya yang terbaik pastilah penyusuan susu ibu. Betul. Sekiranya bayi tersebut memerlukan penyusuan melalui botol, sama ada perahan susu ibu ataupun susu formula, dan penyusuan itu perlu dilakukan di atas pangkuan ibu. Dan ibu perlu memegang botol itu, sehinggalah bayi itu cukup besar, cukup matang untuk memegang botol sendiri. Betul, saya setuju tu doktor. So ibu bapa, ibu-ibulah khususnya, kalau boleh kita susukan anak kita sampai habis, sendawakan dia dalam keadaan dah selesai tu, baru kita tinggalkan dia lah. Jangan biarkan botol tu di mulut bayi, untuk elakkan risiko-risiko tersedak ni. Okey. Selain daripada tu doktor, bercakap pasal keselamatan di rumah ni, kita fokus dulu di bilik air. Kalau kes-kes keselamatan bayi, apa ibu bapa perlu perhatikan untuk elakkan
kejadian-kejadian yang tidak diingini, terutama yang berlaku di bilik air lah. Ya. Okey. Pertama sekali, kalau mempunyai anak-anak kecil pintu bilik air itu perlulah ditutup. Betul. Untuk mengelakkan bayi ataupun anak-anak kecil itu pergi ke tandas dengan sendiri, ya. Dan sekiranya ibu memandikan anak kecil ataupun bayi, anak itu kenalah sentiasa dipantau, ya, di dalam bilik air, dan jangan sesekali meninggalkan bayi ataupun anak kecil di dalam bilik air bermandi, mandi sendiri, seorang diri, terutamanya di dalam kolam air, bathtub, ya. Sebab mereka boleh lemas, ya, walaupun dalam air yang sangat sedikit, ya. Jadi kalau perlu ke mana-mana, pastikan bawa anak kecil itu atau bayi itu keluar daripada bathtub dan bersama-samalah, dan bawa bersama-sama. Dan sekiranya habis sahaja mandi, pastikan bekas air itu dikosongkan, ya. Sebab kadang-kadang kita tak tahu bila anak-anak ni pergi sendiri ke dalam bilik air itu. Tahu-tahu dah sampai. Ya, tahu-tahu dah sampai, dah main tahu-tahu air. dah basah. Dan kalau ada bekas air yang air yang bertakung, kena pastikan bekas air itu tertutup. Dan anak-anak tak boleh membuka bekas air itu. Kadang-kadang mereka ni, ya, ada umur dia orang masih curious, ya, dia nak tengok apa yang ada dalam bekas air itu, dan bila dia buka dan dia boleh terjerumus masuk ke dalam bekas air itu dan lemas lah. Itu yang kita takut tu. Ya, betul. Katakanlah doktor, kita dah elak macam mana pun benda nak jadi, kan, dia jadi juga. Bayi ni kita tiba-tiba dah jumpa anak dah terjerumus dalam besin. Apa perkara pertama yang ibu bapa boleh buat bila berhadapan dengan situasi ni? Okey, dan kena bawa anak tu ke tempat yang selamat lah, di luar bilik air itu. Dan kalau dapati anak itu tidak sedarkan diri ataupun separa sedar, biru, dan perlu panggil ambulans, ya, perlu call kecemasan, ya, dengan cepat. Dan katakanlah anak itu tidak bernafas ataupun tidak mempunyai nadi, dan ibu atau bapa perlu melakukan langkah-langkah CPR lah, memulakan CPR sebelum bantuan kecemasan tiba. Betul. Saya rasakan ilmu CPR ni sebenarnya wajib diketahui oleh para ibu bapa, sebab sekarang ni informasi semua di hujung jari. Kita boleh YouTube cara CPR bayi di rumah, walaupun tak ada pendedahan, maksudnya macam proper punya latihan, mungkin ibu bapa boleh tahu teori CPR untuk guna pakai bila kejadian-kejadian kecemasan ni berlaku. Dan saya rasa ada juga kursus-kursus pendek, ya, untuk mempelajari basic life support lah, untuk orang awam juga. Betul. Yang maklumat macam ni yang kita perlu sampaikan pada orang awam lah. Okey. So yang tu bilik air tau doktor. So sekarang rumah kita beralih ke dapur pula. So apakah kecederaan yang paling kerap berlaku melibatkan ruangan dapur, dan langkah-langkah yang ibu bapa perlu pantau? Contohlah macam dokong anak sambil memasak, adakah benda tu semua boleh atau tidak? Itu memang berbahaya, ya, mendokong anak ketika memasak, sebab ada risiko untuk terbakar, untuk melecur, ya. Jadi apa yang sepatutnya ibu ataupun ayah lakukan kalau ingin memasak atau menyediakan makanan adalah meletakkan bayi ataupun anak kecil itu di dalam playpen, ya, ataupun sekiranya nak juga, bayi ni kadang-kadang dia nak juga nampak maknya, meletakkan di high chair ataupun kerusi, tapi pastikan harness, safety harness itu dipasang, ya, dan elakkanlah daripada kadang-kadang
kuali ataupun periuk kan, tangkai Handle dia, handle-nya tu kena pastikan jauh daripada bayi dan menghadap ke bahagian yang lain lah, supaya bayi tak boleh mencapai. Seelok-eloknya bayi jauh daripada kawasan dapur kita memasak tu. Tangan diorang ni kadang-kadang kita tak perasan kan, jauh capai cepat aja, sekelip mata benda tu boleh berlaku. Dan kadang-kadang kita kes-kes yang berlaku melecur, terbakar ni di luar kawalan kita. Tiba-tiba dah sampai dapur, dah air kuih tu dah tekan, air panas sudah mengalir ke badan. So kalau benda ni berlaku kan doktor, apa yang ibu bapa perlu lakukan? Okey, pertama sekali lalukanlah air sejuk, bukan ais, air sejuk kepada bahagian yang melecur ataupun terbakar itu. And then jikalah terdapat kain atau apa-apa yang melekat pada bahagian yang melecur atau terbakar itu, jangan tarik, jangan cabut daripada bahagian itu. Selepas itu boleh tutup bahagian yang melecur itu dengan kain yang bersih, tapi pastikan tidak berbulu, dan seterusnya bawalah terus kepada klinik ataupun hospital untuk rawatan selanjutnya. Betul. So secara ringkasnya, jangan buat management sendirilah. Maksudnya kita jangan sapu apa-apa minyak, jangan sapu lotion, minyak gamat ke apa, terus ke hospital. Okey? Okey, kembali kita semula ke podcast Sempena Minggu Keselamatan HCTM 2025. Okey, Dr. Nurul, kita kali ni nak ke sesi rapid fire question pula. So doktor, kita nak jawab soalan ni cepat-cepat, tak payah fikir banyak-banyak. Ini bukan soalan OSCE. Okey, so saya bagi soalan, doktor jawab. Boleh Okey, yang pertama, tidur bayi, tidur terlentang, meniarap atau mengiring? Mana paling selamat? Terlentang. Okey, so kemudian bayi tidur dengan botol susu, selamat atau bahaya? Bahaya. Ada risiko untuk berlakunya tersedak susu ataupun aspiration. Macam kita cakap tadi kan doktor? Okey, so kalau mainan besar atau kecil, mana lagi selamat? Okey, mainan ni bergantung kepada usia dan juga perkembangan bayi. Kalau ibu bapa membeli mainan akan tertulis di kotak mainan itu umur yang sesuai untuk bayi bermain dengan bayi ataupun anak-anak bermain dengan mainan itu. Betul. Jadi tapinya secara umum kalau untuk bayi-bayi kecil, mainan yang besar dan tidak mempunyai bahagian-bahagian yang kecil yang mudah tercabut adalah yang terselamat. Betul. So nak selamat, tengok panduan di kotak mainan bayi tu sesuai atau tidak. Okey, kemudian walker buat bayi cepat berjalan, mitos atau fakta? Mitos. Okey. Walker adalah satu mainan yang boleh membawa bahaya sebab ia boleh menyebabkan bayi bergerak dengan laju dan risiko untuk jatuh itu adalah tinggi. Di samping itu bayi pula akan boleh mencapai waktu ketika berada dalam walker tu, mereka boleh mencapai wayar-wayar, barang-barang yang berbahaya. Dan dia tidak membantu perkembangan motor kasar bayi. Betul. Okey, seterusnya air dalam baldi cetek, selamat atau bahaya? Bahaya. Okey, untuk baldi yang walaupun hanya mengandungi air setinggi 2.5 cm boleh menyebabkan anak-anak kecil lemas. Betul. Okey, seterusnya masak sambil dokong bayi, boleh atau jangan? Jangan.
Betul. Jangan. Jangan. Ya. Disebabkan Mm-mm. risiko melecur dan juga kebakaran lah yang boleh Okey. berlaku. Dengar tu mak-mak, kalau boleh dapur, time masak memang kena letak anak jauh daripada kawasan dapur. Kemudian bantal besar dalam katil bayi cute atau bahaya? Membahayakan ya. Ya. Terutamanya apabila bayi dah boleh bergerak ya. Mm-mm. Dan bantal besar, cord bumper tu semua boleh menyebabkan bayi lemas, ataupun kalau yang ada tali ya boleh menyebabkan bayi terjerut lah. Betul Doktor. Okey, seterusnya meja kaca. Style atau hazard? Hazard kalau sebab ada risiko kalau bayi-bayi yang boleh ataupun anak-anak kecil yang dah pandai bergerak, dah boleh bergurau, jadi kalau terjatuh boleh menyebabkan kecederaan lah. Betul. So ibu-ibu yang nak dekor rumah, nak estetik-estetik tu, kita tunggu baby besar dulu. Anak dah besar baru kita buat cantik-cantik. So sekarang ni kita elakkan peralatan perkakas rumah yang berbahaya dahulu. Okey doktor, so jawapan doktor tadi saya rasa sangat ringkas dan panci, senang untuk ibu bapa ingat lepas ni. Okey. So alhamdulillah saya rasa kita dah dapat banyak ilmu yang berguna pada hari ini. At least sekarang kita tahu setiap bayi di hospital dilindungi dengan sistem keselamatan, dan bila mereka pulang ke rumah tanggungjawab beralih daripada kaki tangan hospital kepada ibu bapa dan penjaga. Bayi kita mungkin kecil tapi amanah mereka sangat besar. Mereka tak mampu jaga diri sendiri, jadi kitalah menjadi pelindung, dan ingat satu langkah pencegahan boleh menjadi penyelamat nyawa. Bayi yang selamat hari ini insya-Allah adalah generasi yang kuat pada masa depan. Terima kasih Dr. Wan Nurul Huda atas perkongsian sangat bermakna pada hari ini, dan terima kasih juga kepada para penonton dan pendengar kerana sudi bersama-sama kita. Semoga kita jadikan keselamatan bayi ini sebagai satu keutamaan untuk menjadi panduan untuk keselamatan anak-anak kita selamanya. Saya Stamnes Nur Jazlin dengan ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.